Sebenarnya saya tak salah petik 2 bilion. Saya baca kenyataan yang amat buat Perdana Menteri. Tapi to be fair, apa yang PM sebut, tambah daripada 2 bilion kepada 4 bilion. Tapi tak tahu dari tempoh apa. Sebab apa? Ini berlaku pada tahun lalu. Apabila LHDN tidak lagi membenarkan syarikat membuat offsetting. Dulu tekan 1 butang, saya hutang dengan LHDN 1 juta. Untuk dibayar secara berkala. Dan mungkin LHDN hutang saya setengah juta. Saya dulu boleh buat offsetting. Tapi sejak tahun lalu, dah tak boleh. Sebab itu, tunggakan akan menjadi lebih besar. Sebab itu berlakunya pertikaian ini. Saya cuma nak bertanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, boleh bawa kepada Kementerian Kewangan. Satu perkara yang mungkin parti DAP pun bangkit isu ini. Kenapa kita bagi 2% kepada cukai atau tunggakan sebagai bunga atau kadar faedah diberi pada pembayar cukai yang kita lewat bayar balik cukai. Tetapi kerajaan ambil pinjaman MGS 4%. Tetapi kalau pergi commercial bank, overdraft 6%. Bermaksud kalau tidak ada offsetting, 2 banding dengan 6. Sebab itu pihak PKS dan Berhentian Bayar Cukai kata, kenapa tidak benarkan kita gunakan butang campur dengan tolak offsetting, selesai masalah. Saya tidak dikenakan penalti walaupun lewat sehari, saya boleh gunakan, masih ada tunggakan daripada HT kepada saya. Dan ini rayuan yang kita minta bawa tengok balik. Kalau kamu bagi saya 2%, saya kena pinjam 6%. Itulah ruginya. Sebab tu dia kata, kerajaan pakai duit saya. Ini yang menjadi satu pertikaian. Di bawah boleh kita dengar dengan masyarakat pendengar. Itu yang disuarakan. Jadi saya bagi cadangan kepada kerajaan dan minta penjelasan kerajaan. Dalam keadaan ini, tidak berbaloi. Kalau 2% dan 6%, saya akan bagi 2% pada kamu. 6% kamu ambil dah dengan bank. Bukan saya rugi, kamu yang rugi. Lagi saya simpan lama, sebab tu dulu Einstein kata, 4 tahun bayar balik. Banyak kes 20,000, dia bagi 5%. Tahun pertama, tahun kedua, dia kata 4 tahun baru bayar balik. Sebab itu, orang bawah ini bising kerana berlakunya secara tiba-tiba, tak boleh offsetting Einstein. Jadi, kita bawa isu ni di Kamar Khas, cuma minta satu jawapannya. Boleh. Kalau ada had pun tak apa. Sekurang-kurangnya dapat mengurangkan tekanan yang ada pada mereka yang terpaksa menanggung kos inflasi yang agak tinggi. Dan inilah rayuan daripada bawah. Sekian, terima kasih. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Yang Berhormat Aitam. Memang saya memahami pandangan dan juga cadangan untuk melakukan offset. Tetapi Kementerian Kewangan dinasihatkan bahawa perkara 97 Perlembagaan Persekutuan dan Tata Cara Kewangan Negara, sebarang kutipan hasil perlu dibayar dan dimasukkan ke dalam akaun disatukan Consolidated Fund Kerajaan Persekutuan. Nah, ini adalah pandangan perundangan di mana offset tidak diterima kerana perkara 97 dalam Perlembagaan Persekutuan. So ini adalah nasihat perundangan yang diterima oleh Kementerian Kewangan. So ini dan ini tidak boleh dilaras atau offset menggunakan kredit tahun terdahulu. Pada masa yang sama, peruntukan perlu disediakan untuk pembayaran balik lebihan bayaran cukai. Maka kerajaan berusaha untuk membayar balik. Memang ada isu yang bertimbul, tetapi kerajaan bertekad untuk membayar balik sebanyak mungkin. Tapi asasnya ialah ada nasihat perundangan yang telah diberi kepada Kementerian Kewangan. Terima kasih.